Cuba tanya semua rakyat negeri Pahang, majoriti rakyat negeri Pahang, mereka terkilan dengan tindakan UMNO, Barisan Nasional, kerana buka peluang dan ruang DAP untuk jadi kerajaan Pahang. Tak habis-habis. Nak habis dah penggal pilihan raya. Masih duk ratib DAP. Macam ni lah YB daripada Pahang ni, anda surat. Kita boleh bersentimen DAP, UMNO bersama dengan DAP. Boleh. Tapi sampai bila? Melainkan negeri yang ditadbir oleh PAS itu lebih baik berbanding dengan negeri yang ada DAP. Saya bersetuju. Dari segi kebajikannya lebih di Kelantan, dari segi kebajikan lebih di Terengganu, segala-galanya lebih di bawah pentadbiran PAS, saya setuju. Tak perlu pun ada DAP. Jadi UMNO, Barisan Nasional bersama dengan PAS. Sebab PAS terbaik. Sebab PAS ini menjaga kebajikan rakyat. PAS tak fitnah orang. PAS tidak bersentimen. Kalau kerja betul-betul. Tapi tidak juga berlaku. Nak direhatkan Barisan Nasional di Pahang. Boleh nak rehatkan. Tapi yang bimbangnya, kebajikan rakyat juga berehat. Kemudahan rakyat juga berehat. Bantuan kepada rakyat pun berehat. Sebab apa? Sebab kepimpinan PAS ini banyak berehat daripada bekerja. Banyak duk cari kerja buruk orang berbanding dengan melaksanakan tanggungjawabnya sendiri. Di Pahang, apa yang Tok Wan Rosdi tak buat? Melainkan, di Pahang itu bermasalah, bantuan kebajikan rakyat tergendala. Kemudahan kepada rakyat tak boleh nak diselesaikan. Bolehlah nak tukar kerajaan. Bolehlah nak bagi kepada PAS. Tapi kalau PAS pun negeri yang ditadbir pun tak berjaya seperti mana Pahang, mana mungkin dulu memberikan cadangannya untuk menambah negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. Sebab apa? Kelantan berbeza dengan negeri-negeri lain. Okey. Rakyat pun bagilah kepada PAS Terengganu. Sama juga dengan Kelantan jadinya. Bagi pula kepada Kedah. Sama juga. Ikut cara Kelantan juga. Dan bagi Perlis. Sama. Jadi apabila PAS ini menjadi kerajaan, makin merosakkan kemudahan, kebajikan, keperluan asas di negeri yang ditadbir. Bahkan pelaburan pun sangat-sangat perlahan. Jadi kepada YB anda Sura, sudah-sudahlah. Kalau betul lah DAP itu menjadi musuh kepada agama Islam, kenapa ketika PAS dulu bersama dengan DAP suruh undi? DAP wajib. Itu dulu lah Mak Hussein. Kalau dulu, adakah sekarang ini sama dengan dulu? Tak sama kan? Jadi, kepada YB anda Sura, jagalah Dun tu dulu baik-baik dan pastikan Tuan Ibrahim Tuaman sebagai Ketua Pembangkang merangkap tu bakal calon Menteri Besar Pahang. Buat kerja betul-betul dekat Kubang Krian dan Ceka. Barulah sedap sikit kita berceramah, menunjukkan bukti ini jasa PAS, ini kebaikan PAS, ini kejayaan PAS. Ini tidak. Tak ceritakan kejayaan dia sebab apa? Tak ada. Jadi kepada rakyat Pahang, jangan kamu rehatkan kerajaan yang rajin bekerja, tetapi kamu hentikan riwayat pemimpin yang suka berehat dan tangguh kerja makan gaji buta.